dia memang berat. Dia cuba bina identiti muzik Melayu moden zaman tu. Dan yang paling twist gila ni kan, bukan dia berjaya hidup dalam industri puluhan tahun tau. Dia paling kawal. Dia jadi sifu untuk generasi yang lahir lepas dia. Artis besar yang jadi legend pun belajar dari M. Nasir. Contoh aku bagi siapa? Ella, Serge, Wings, Rahim Ma'ruf, Ekspedisi, Slam dan ramai lagi. Kalau kamu nak tahu, dia tulis lagu-lagu yang sampai hari ni orang hafal. Dia ni bukan sekadar penyanyi, Nasir lah. Dia ni komposer, penulis lirik dan juga pengarah album, juga pelakon serta falsafah bergerak. So, dia hidup dalam muzik macam dia hidup dalam seni lukisan dia dulu. Dia ni lukis satu jiwa bangsa, gunakan not, guna melodi dan juga gunakan perasaan dia. M. Nasir ni sebenarnya kan, kalau kamu perasan, aku tak tahulah, aku bagi aku dia ni tak ikut zaman tau, tapi zaman yang ikut dia. Untuk menjadi legenda, apa cuma perlu jujur dan dengan suara yang Allah SWT, Tuhan letak dalam dada hampa tu.